macam biasa, kita ada misi menyelamatkan lebah. So lebah apa yang kita nak selamatkan tu, yang ni, sebelah saya je, tak jauh. Apa yang saya nak cuba buat, lebah yang swarm ni, yang berteduh atas pohon ni, saya nak scoop seslow. And then saya akan masuk dalam kotak ni. Sebab dekat pokok ni dia tak ada sarang tau. Dia hanya lebah yang berpaut antara satu sama lain. Sebab kalau kita tengok dia macam ada sarang, sebenarnya tak ada. Kebiasaannya untuk lebah swarm ni, kebiasaannya dia tak lama. Dia dalam 24 jam ataupun 48 jam macam tu. Ataupun lebih 3 hari macam tu lah. Sebab lebah swarm ni, apabila dia dah dapat rumah baru ataupun kawasan baru, biasanya lebah ni akan berpindah terus. So saya nak scoop dari tengah ni. Sebab kebarangkalian lebah queen ni dia ada dalam ni. Sebab lebah pekerja mesti nak lindung dia daripada pemangsa ataupun cuaca panas dan sebagainya lah. Okay, so jom kita scoop. Alhamdulillah, kita dah settle dapatkan lebah. So boleh dengar sikit bunyi dia. Okay, so sekarang ni lebah ni asal dia kita scoop dekat sini, betul tak? Tapi nak jadikan cerita, hari ni saya tak bawa jaring. Nampak tak? Sebenarnya asal lebah ni dekat pohon yang ni, betul tak? Masa saya scoop lebah tadi, yang banyak-banyak tadi, saya masuk, lebah queen dia bawa lari lebah pekerja yang ada dalam kotak ni. Kalau kita nampak tadi, lebah tu memang berterbangan. Dia pun tak tahu nak pergi mana. Tapi last destinasi dia, dia pergi ke rumah yang depan sana tu. Bila dia dah masuk rumah yang depan tu, so saya minta izin lah pada owner, saya nak masuk rumah dia, nak dapatkan lebah tu. So kalau kita perasan, firstly saya buat teknik shake tadi. Teknik shake, saya renjis lebah tu untuk masuk dalam kotak. Dan selepas beberapa minit tadi, saya tengok queen masih tak ada dalam kotak tu. Saya cuba scoop perlahan-lahan, and then alhamdulillah kita jumpa juga queen tadi. Daripada pokok ni sampai ke sana kita cari dia. Memang sangat-sangat mencabar. So untuk queen dan lebah pekerja kita dah settle masuk dalam kotak ni. Okay, so sekarang ni dah settle. Saya nak tutup lebah ni. So yang sakit baki ni biarlah. Nampak ni, kotak pun premium, nampak ni. Bonia kau. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Okay, terima kasih. Bye-bye.